Dia punya gout tu dulu makan burger cenonet, secok pun dah mula sakit. Sekarang ni makan burger boleh, makan udang dah boleh, seafood boleh, red meat semua dah boleh. Saya nak cerita satu patient Dr. Kam tu umur lingkungan 60. Memang chronic gout, darah tinggi, kencing manis, kolesterol, you name it. Tapi yang paling teruk gout lah. So mula-mula dia memang sangat skeptikal. Sangat-sangat skeptikal. Apa benda lah tiba-tiba stokin ke seluar ni. Boleh ke nak menolong gout? Lepas tu nampak banyak lah dia beli. So lepas tu bila saya tanya balik, beli apa banyak-banyak tu? So dia kata dia dah beli stokin, dia dah beli pants. Dia pakai stokin dengan pants, dia makan udang dah tak sakit. Dia punya gout tu dulu makan burger cenonet, secok pun dah mula sakit. Sekarang ni makan burger boleh, makan udang dah boleh, seafood boleh, red meat semua dah boleh. So kita pun macam terfikir. Mula-mula macam suruh orang pakai pants untuk melegakan gout, tapi lepas tu terfikir sendiri, macam mana lah pants ni boleh melegakan gout? Macam pelik lah pula kan. So bila fikir-fikir lagi, most likely sebab pants ni dia bantu you punya blood circulation. So blood circulation you sangat lancar. Uric acid you masih tinggi tetapi dia lancar, dia tak sangkut dekat your joint space. So you tak kena gout attack lah. Macam tu. So ubat jangan tinggal. Kalau memang uric acid masih tinggi, kena masih makan ubat. Tapi at least bila you pakai pants, you pakai socks, you dah tak perlu depend on painkiller. You dah tak perlu ambil injection every time you kena attack. So attack dah jadi sangat less, hidup you dah jadi lebih bahagia sebab you boleh enjoy whatever yang selama ni you dah tak boleh makan. So si Polan ni dia add on Chiruto, dia add on Zenkoso. Alhamdulillah penyakit dia memang sangat banyak improve. Dia punya tekanan darah pun ubat dah makin kurang, tinggal satu. Kolesterol pun dah boleh lah selang-selang malam. Dr. Kam memang tak apa suka bagi ubat kolesterol. Ada banyak side effect. So dah boleh selang malam. Bila kolesterol dah banyak cantik, kita memang dah boleh off. Later on kalau katalah dia naik balik tu, tak apalah, kita boleh restart balik lah. Diabetes pun sangat banyak improvement. Dia punya HbA1c memang sangat improve. Daripada dulu belas-belas dah boleh 1 digit. So memang socks, pants, dia dah complete lah semua. Pagoda pun dah tukar kepada tops. Maintain Chiruto, maintain Zenkoso, maintain sekarang even spirulina pun dia ambil juga sikit-sikit. Tak banyak tapi memang dia maintain juga. So Alhamdulillah. So macam itulah. So kita rasa memang sangat gembira lah kan. Gembira bila you boleh dapat mengurangkan patient tu punya kebergantungan kepada ubat. Dah tak perlu ambil painkiller selalu. Dah boleh enjoy lah kalau nak pergi holiday, anak makan dia pun boleh makan lah juga. Walaupun tak banyak, mungkin sikit-sikit. Masih lagi kena toyiban kan. Tapi at least dah enjoy life much better daripada dulu. Alhamdulillah.